Tidur, tak payah kayuh boleh tidur. Mata tidur je. Macam sedar ke hospital nanti. Aku dah sampai dekat KL. Aku parking dekat Masjid Ilya. Okey, jom kita kayuh dekat KL Covery Day. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bermula dalam pukul 7. Rupanya dia memang kaki basikal juga. Kita ambil lorong yang paling kanan. Aku tak payah nak bela-bela badan. Siti pun aku tak payah nak turunkan kaki. Untuk cyclist memang tak ramai. Assalamualaikum. Depan 40 P single dan belakang 11.50. Macam nak ada apa benda ni. Ramai kan. Gabung semua. Menara KL. Dia rendah. Aku risau macam orang tak nampak. Morning. Okey, kita menuju ke menara KLCC. Oh, tak ada. Oh, sorry gang. Untuk kali ni 3 km saja. Jadi dia tak pergi dekat KLCC pun. Tak apalah. Tak ada rezeki, tak apa. Oh, masya-Allah. Tengok kan ada lori kat belakang punya ni, monorail. Monorail atas aku yang monorail ni. Oh, okey. Jom. Aku nak kembali semula ke sebelah kanan. Cilok-cilok. Rasa aku nak pecut sikit dalam gear yang paling berat ni. Okey, kita potong semua rider-rider. Okay, let's go. Memang boleh pergi ya. Dekat dalam 40 km sejam, 30 km sejam. Untung pada tang kaki sangat stabil. Aku cuba potong. Memang boleh bang. Yeah. Ya saya. Climbing ni, yang ni pasal baru buat untuk climbing. Tukar gear. Buat untuk climbing. Betul. Dia oh. Okey, sebenarnya aku berhenti beli air kejap. Aku lari sekejap daripada KL Covery tu. Aku pergi lorong biasa ni. Jadi kalau lalu dekat kaki 5, aku cuba lah. Okay, lorong kaki 5 ni. Boleh ke? Ni aku boleh turun balik. Nak buat balik lah. Okay. Ada orang lah pula. Dia ada lagi lah ruang untuk orang jalan kaki tu. Kepada orang mencelah lagi ni lah. Ni baju sesuai. Aku F1 dia. Kau tengok. Sorry bang. Betul lah. Ada yang kata turun bukit sedap bang basikal tu. Betul bang. Macam ni turun bukit sikit je aku tak perlu kayuh. Oh, jadi memang nikmat lah. Anda sampai tidur. Tidur. Pejam mata lena. Depan Allah. Armrest tu. Kau boleh letak macam ni. Tak payah pegang macam ni. Boleh letak macam ni. Hati-hati dek. Hampir sejam lah aku kayuh. Kan pergi ke stage semula. Memang santai lah bila turun bukit sikit macam ni. Ke tepi semua bila aku airhorn. Oi, aku jumpa Kesham kat sini weh. Buat apa ni? Ingatkan dekat Brazil Hill. Oh, ada last call. Lepas tak? Oh, okey lepas. Yalah. Dia rendah kan? Dia rendah seriau. Ke tempat parking dulu. Minum-minum. Macam menarik ya. Penggunaan basikal ni dekat jalan biasa. Aku dah sampai dekat aku di kereta dah. Dah kereta alhamdulillah.